Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda semua yang memilih Facebook Jabatan Perkhidmatan Awam pada petang ini dan bersama saya Ros Nazirah Muhammad Daud dalam podcast Live JPA. Baik, sebelum ini kita ada kupas tentang pusingan kerja, cuti tanpa rekod berkelompok, dan juga kita ada juga kupas tentang pinjaman boleh ubah berasaskan merit akademik. Itu antara topik-topik yang telah kita kupaskan sebelum ini, dan pada hari ini seperti yang telah kita janjikan, kita akan bawakan anda kupasan yang cukup menarik berkaitan dengan waktu bekerja. Seperti yang kita semua sedia maklum, kita telah pun sign SSPA, iaitu Sistem Saraan Perkhidmatan Awam. Mungkin ada perkara-perkara baru ataupun penambahbaikan di dalam waktu bekerja. Siapa tahu kita akan bawakan anda bersama panel pada petang ini yang dibawakan khas dari bahagian gaji dan allowance Jabatan Perkhidmatan Awam. Baik, tapi sebelum itu, Jabatan Perkhidmatan Awam ingin mengambil kesempatan untuk menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga 15 pelajar dari Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI yang terkorban dalam nahas yang melibatkan sebuah bas yang membawa muatan ataupun membawa seramai lebih 42 orang penumpang di dalamnya yang terlibat dalam kemalangan yang melibatkan kenderaan MPV baru-baru ini. Dan dengan ini kita sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah yarham yang telah pergi meninggalkan kita. Al-Fatihah. Amin, 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 rabbal alamin. Dan kami di sini mengharapkan agar waris dan juga keluarga bagi arwah yarham ataupun mereka yang tercedera dalam kemalangan tersebut diberi kekuatan, dan kepada yang cedera diberikan kemudahan dan kesembuhan sebaik mungkin, insya-Allah. Baiklah, tanpa kita buang masa lagi, hari ini kita akan kupas topik yang telah saya katakan tadi sebelum ini, iaitu waktu bekerja. Bersama saya pada hari ini panel tak lain tak bukan puan yang telah sedia maklum tentang kemudahan, terutamanya pasal waktu bekerja ni. Apakah penambahbaikan yang ada? Apakah peraturan-peraturan yang ada dalam perkeliling? Bersama saya Puan Asfah Hazira binti Bujang Elias Abid, puan dari penolong pengarah dari bahagian gaji dan allowance Jabatan Perkhidmatan Awam. Terima kasih puan kerana sudi bersama kami pada petang ini. Terima kasih puan. Sikit tentang puan. Adakah puan dah pun sedia maklum tentang tajuk ni, preparation macam mana, dan puan dari mana sebelum ini, ataupun sedikit pengenalan puan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua yang ada pada hadir ataupun melihat sesi podcast pada hari ini. Saya Asfah Hazira binti Bujang Elias Abid daripada Cawangan Kemudahan dan Hubungan Personal bahagian gaji dan allowance. Sebelum ni saya pernah berkhidmat di KPM, saya pernah berkhidmat di JKPTG, saya pernah berkhidmat di Mampu, dan sekarang saya berkhidmat di JPA lah. Dan portfolio saya secara dasarnya adalah memang dasar waktu bekerja. Dasar waktu bekerja dalam perkhidmatan awam yang melibatkan semua perkhidmatan awam lah untuk dasar waktu bekerja. Itu dia sedikit pengenalan tentang panel kita. Kita pun sebagai penjawat awam kena ambil tahu juga kan, kena cakna juga waktu bekerja kita. Selalu orang kata 9 jam sehari. Tapi ada yang tak tahu juga apa ya ke 9 jam tu, adakah dibolehkan untuk kita mengambil pelepasan ke, ataupun boleh kita ambil bekerja separuh hari ke, ataupun bekerja dari rumah ke. Semua itu kita akan bincangkan dalam siri podcast pada hari ini. Okey puan, sedikit saya nak tanya untuk introduction. Kita duk cakap tadi waktu bekerja. Okey, mungkin puan boleh berceritakan sikit apakah itu waktu bekerja yang dimaksudkan mengikut perkeliling yang sedia ada? Okey, baik. Secara umumnya dalam perkhidmatan awam kita ada dua jenis waktu bekerja. Dua jenis waktu bekerja tu bila kita sebut, ia adalah satu waktu bekerja pejabat, lagi satu adalah waktu bekerja bukan pejabat. Bila kita sebut waktu bekerja pejabat adalah waktu-waktu bekerja yang mostly di jabatan-jabatan agensi kerajaan gunalah. Dia adalah antara servis yang diperlukan di antara jam 7.30 pagi hingga sampai pukul 6 petang, ataupun ada yang lebih daripada tu. Di mana manakala kalau waktu bekerja bukan pejabat, dia adalah kepada perkhidmatan yang diberikan secara 24 jam. Contohnya seperti dalam sektor kesihatan, sektor keselamatan. Jadi bila mereka ni kena kerja 24 jam,
Jadi aturan kerja dia adalah secara giliran ataupun secara shift lah, kita panggil shift ataupun secara terputus-putus. Itu adalah kategori untuk waktu kerja bukan pejabat lah. Jadi dalam untuk sesi pada hari ini, saya rasa untuk sesi podcast hari ini, kita akan bincangkan secara general lah untuk waktu bekerja ni. Sebab waktu bekerja ni konsep dia sangat meluas, dan dia adalah sebahagian daripada kemudahan-kemudahan yang ada dalam kita sebagai dalam perkhidmatan awam lah. Okey, itu dia sedikit penerangan. Barulah kita cakna sikit ada rupanya waktu bekerja pejabat dan bukan pejabat. Iaitu waktu bekerja pejabat adalah seperti biasa kita penjawat awam di office, keberadaan 9 jam sehari, dan juga waktu bukan bekerja. Waktu bekerja bukan pejabat merupakan mereka yang bekerja shift, seperti yang bekerja di hospital dan sebagainya. Baik. Kalau kita cerita tentang waktu bekerja, Puan, ada yang kata kita boleh masuk pukul 7.30 hingga balik 4.30. Lepas tu ada yang masuk 8.30 balik pukul 5. Lepas tu ada pula kata alah nak lewat sikit lah, pukul 9 balik pukul 6. Itu dulu, Puan, kan? Saya rasa itu dulu penggunaan waktu bekerja berperingkat ni. Tapi selepas kita sign SSPA tu, Puan, mungkin ada tak penambahbaikan ataupun tak payahlah pakai peringkat-peringkat ni, ikut koma lah nak masuk pukul berapa, yang penting balik pukul berapa. Cukup 9 jam tu. Baik. Untuk soalan tu, saya suka untuk berkongsi untuk rujukan utama bagi peraturan-peraturan di bawah waktu bekerja. Peraturan-peraturan di bawah waktu bekerja dirujuk melalui Perintah Ambab G tahun 1974. Memang dia nampak agak lama lah, walau bagaimanapun sepanjang daripada tahun 1974 sehinggalah sekarang ada penambah-penambahbaikan yang kita buat melalui perkeliling perkhidmatan, surat perkeliling perkhidmatan dan juga surat-surat edaran, dan yang terkini melalui pelaksanaan perkeliling perkhidmatan sumber manusia ataupun MyPPSM yang kita tahu. Jadi semua perkeliling-perkeliling yang kita rasa sudah lapuk ataupun tak relevan, kita dah tambah baik dan kita masukkan dalam bawah MyPPSM lah. Jadi untuk evolusi sendiri untuk waktu bekerja pejabat ni ataupun waktu bekerja lah secara amnya, memang banyak daripada tahun 1974, daripada tahun 1990-an, macam mana dia berkembang dari satu tahap ke satu tahap. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat ataupun penonton masa sekarang ingat, dulu ada yang kerja sampai hari Sabtu, ada juga yang kerja lepas tu kita ada kerja yang mungkin yang masih dalam servis pun masih sempat, masih ada yang dalam servis ni yang kerja dia pada hari Sabtu dia kerja separuh hari. Dia kerja Isnin sampai Jumaat, hari Sabtu dia kerja separuh hari. Tu ada aturan tu, dan saya rasa perubahan yang paling signifikan adalah melalui di bawah pimpinan Allahyarham Tun Abdul Wahab Badawi pada tahun 2005, di mana kita perkenalkan pelaksanaan hari rehat Sabtu, iaitu kita bekerja 5 hari seminggu lah, daripada hari Isnin, hari Jumaat hingga hari Jumaat, ataupun hari Ahad hingga hari Khamis di negeri Kedah, Kelantan, Terengganu. Walau bagaimanapun perubahan-perubahan ini juga bukanlah hanya terpakai kepada waktu kerja pejabat saja, tak, dia juga terpakai kepada waktu kerja bukan pejabat, di mana pegawai-pegawai yang terlibat dengan waktu kerja shift, waktu kerja giliran, itu juga termasuk dalam perubahan-perubahan tersebut lah. Jadi untuk peraturan yang berkuat kuasa pada masa kini, kita memang ada waktu kerja fleksi di bawah perkeliling perkhidmatan sumber manusia Ceraian SR 4.1.1, iaitu pelaksanaan waktu bekerja fleksi di dalam perkhidmatan awam ataupun di bawah agensi persekutuan lah. Jadi di bawah perkeliling yang peraturan yang terkini itu menetapkan pegawai boleh masuk di antara pukul 7.30 pagi hingga pukul 9 pagi, dan boleh pulang seawal jam 4.30 petang hingga pukul 6 petang lah, ataupun sehingga tugas selesai lah pada hari tersebut. Dan kemudahan yang sama juga kita beri pada bulan Ramadan, di mana kita ada WBF Ramadan. WBF Ramadan tu di mana pegawai-pegawai boleh memilih untuk pulang awal 30 minit awal pada bulan-bulan Ramadan sekiranya diperlukan ataupun sekiranya diluluskan oleh Ketua Jabatan untuk adalah untuk urusan-urusan semasa bulan Ramadan lah. Itu antara fleksibiliti yang kita beri dalam tempoh dalam perkhidmatan awam lah, khususnya untuk waktu bekerja. Jadi untuk waktu bekerja, macam tadi saya cakap, untuk peraturan yang paling utama untuk waktu bekerja pejabat adalah WBF, iaitu semua pegawai perlu peraturan yang terpakai adalah peraturan fleksi,
Dan untuk waktu kerja pejabat di bawah SSPA 1 Disember 2024 hari itu kita ada keluarkan satu perkeliling baharu, iaitu waktu kerja bukan pejabat di bawah ceraian SR 4.4.1. Okay, kalau kita nak cerita mengenai waktu kerja bukan pejabat ni, iaitu memang kita beri fleksibiliti sepenuhnya kepada ketua jabatan untuk menyusun jadual pegawai dalam tempoh seminggu tersebut, di mana perlu ada sekurang-kurangnya 1 hari rehat dalam seminggu. Giliran bekerja hendaklah di antara 8 hingga 12 jam, tak boleh lebih 12 jam untuk satu giliran. Dan pegawai perlulah diberikan 1 jam rehat dalam tempoh satu giliran tersebutlah. Itu antara yang paling terbaharulah untuk peraturan dalam waktu bekerja. Itu dia. Saya minta pencerahan sikit je, tapi Puan ni dah bongkarkan semua rahsia yang nak kita kupaskan selanjutnya nanti. Tapi tak apa Puan. Baik. Tapi bagus Puan. Yang Puan sebut tadi SR 4.1.1 tadi Puan. SR 4.1.1. Okey, dalam tu saya rasa banyak kemudahan-kemudahan yang boleh anda baca dekat situ. Tapi tadi Puan ada sebut tentang WBF waktu Ramadan. Itu telah pun kita rasai, kita telah pun nikmati pada awal bulan hari tu, awal tahun hari tu, bulan 4 tak silap kita, sebelum kita raya. Masing-masing telah pun merasai nikmat kemudahan yang diberikan kepada penjawat awam kita. Tapi Puan, selain itu, apakah lagi kemudahan yang diberikan kepada penjawat awam kita, terutamanya mereka yang bekerja di pejabat ni lah. Biasanya pejabat ni memang banyak kita sediakan kemudahan sebab kita pun menjaga kebajikan mereka, mengambil kira dan menyahut seruan daripada Yang Bahagia Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar, KSN kita, yang mahukan ada elemen keseronokan bekerja tu Puan. Betul. Mungkin Puan boleh ceritakan lebih lanjut lagi apa lagi kemudahan yang kita berikan kepada penjawat awam kita? Okey, baiklah. Kalau kita sebut mengenai kemudahan waktu bekerja ni, dia ada banyak hubung kait dengan kebajikan, di mana ada pegawai-pegawai yang perlu menggunakan masa bekerjanya untuk menyelesaikan masalah-masalah ataupun perkara-perkara berbangkit dalam tempoh waktu bekerja tersebutlah. Jadi selain daripada kemudahan cuti, kita juga ada kemudahan pelepasan dalam tempoh waktu bekerja. Dan saya rasa antara yang paling glamour lah dalam kita punya perkhidmatan awam ni adalah kita ada time off ataupun di bawah pelepasan meninggalkan pejabat dalam tempoh waktu bekerja. Iaitu saya rasa semua dah sedia maklum, maksimum tempoh yang keluar adalah 4 jam, lebih daripada 4 jam kena ambil cuti rehat, dan semuanya ada lagi perkara-perkara lain lah kalau dengan time off tu. Selain itu, kita ada juga pelepasan seperti petugas rasmi kepada pegawai awam yang dilantik sebagai petugas tabung haji. Mungkin ada yang diberi rezeki hari itu dapat jadi petugas tabung haji. Jadi pegawai-pegawai tersebut diberi pelepasan seolah-olah menjalankan tugas rasminya sepanjang tempoh bertugas tersebut. Maksudnya berapa hari tu Puan? Sepanjang tempoh bertugas tu? Kita dapat maksimum 60 hari pelepasan. Okay. Kita juga ada pelepasan kepada pegawai awam yang menderma darah. Kita juga ada pelaksanaan kebenaran pulang awal sejam kepada pegawai wanita mengandung. Yang ini pegawai wanita mengandung yang 5 bulan ke atas mengandung boleh dapat kemudahan untuk pulang awal 1 jam daripada dia masuk tu lah. Contoh dia masuk pukul 7.30, sepatutnya balik 4.30, pukul 3.30 tu dia dah boleh balik lah. Tertakluk kepada pegawai menggunakan kemudahan ini, tertakluk kepada syarat yang kuasa lah. Kita juga ada di bawah ceraian SR 4.2.6 iaitu pelepasan kepada pegawai-pegawai perkhidmatan awam yang ada anak OKU. Itu pun kita ada, di mana pegawai boleh menggunakan masa bekerjanya dalam tempoh waktu bekerja itu untuk menguruskan anak-anak OKU, anak-anak yang OKU tu, dan kebenaran ini adalah diberi atas pertimbangan ketua jabatan lah, sebab ketua jabatan yang tahu kerja-kerja dia dekat pejabat lah. Jadi itu antara pelepasan yang kita beri dalam tempoh waktu bekerja. Banyak ya, bukan 1-2. Kalau nak listkan, nak ceritakan panjang lagi Puan kan? Betul. Tapi kita berehat seketika, kita ambil nafas, ambil mood dulu Puan. Baik. Kita jumpa selepas ini dengan sambungan kupasan yang lebih menarik. Dan tak lupa juga kepada anda yang ingin bertanyakan soalan, boleh ajukan soalan kepada komen di bawah Facebook JPA ini dan kita akan baca sebentar saja lagi. Kita berehat seketika, kembali selepas ini.
Ya, bertemu sekali lagi dengan saya, Ros Nazirah. Masih lagi dalam topik yang kita membincangkan pada hari ini adalah waktu bekerja. Terima kasih kepada anda yang masih setia dengan JPA Podcast Live. Kita masih bersama lagi dengan panel kita, Puan Asfah Hazira. Tadi Puan ada sentuh tentang waktu bekerja WBA, bukan? Puan ada sentuh tentang kemudahan-kemudahan yang melibatkan waktu bekerja bulan Ramadan tadi, Puan. Betul. Okey, saya ada satu soalan sebenarnya, soalan dari studio dari sini juga. Okey, dia kata, adakah WBF bulan Ramadan ni terpakai kepada orang yang bukan Islam sebab dah terang-terang bulan Ramadan. Tapi mereka juga bekerja. Macam mana kita nak menggunakan kemudahan tu? Baik, terima kasih Puan. Soalan ni adalah kita kerap terimalah dari di peringkat dasar sendiri. Memang selalunya bertanyakan yang non-Muslim layak tak untuk WBF Ramadan? Contohnya lah, itulah yang paling selalulah. Setiap kali bulan Ramadan dia akan tanya. Dia akan call lah kita ke apa ke. Tapi konsep kemudahan ni kalau dalam perkhidmatan awam, selalunya kita akan panjangkan kepada semua. Kecuali ada syarat-syarat dia yang terpakai kepada skim perkhidmatan ke apa ke, itu barulah ada pengecualian dia. Tapi dari segi kemudahan selalunya kita akan panjangkan kepada semula, tak kisahlah dia non muslim ataupun muslim, Islam lah, beragama Islam ataupun tidak. Sebab kita ada konsep dalam kemudahan itu sendiri adalah dia adalah hendaklah bersifat adil dan sama kepada semua pegawai lah. Jadi sekiranya ada pegawai yang bukan beragama Islam pada bulan Ramadan, dia hendak menggunakan kemudahan WBF Ramadan, pegawai tersebut bolehlah memohon kepada ketua jabatannya. Dia dengan tertakluk kepada kelulusan ketua jabatannya. Kalau ketua jabatan dia luluskan untuk dia guna WBF Ramadan pada bulan Ramadan, maka yang terlibat, yang telah diluluskan tu waktu rehat dia jadi pendek lah. Dia jadi 30 minit waktu rehat, dan waktu pulang dia akan awal 30 minit. Sama dengan kita. Betul. Tu dia. Memang soalan tu famous, Puan. Bukan setakat di bahagian Gaji Rakyat Lounge, di kami UKK pun ada menerima soalan-soalan sama juga. Jadi kat sini kita dah dapat pencerahan oleh panel yang kita bawakan khas pada hari ini. Puan, tadi kita ada sebut pasal waktu bekerja ni kita boleh dibenarkan untuk pulang awal. Tapi adakah kita perlu menggantikan waktu tu? Kata kerja 9 jam, tapi waktu bekerja ni ada yang diberi fleksi, ada yang diberi kemudahan ni untuk kita pulang awal. Macam mana, Puan? Tak cukup lagi 9 jam? Adakah kita perlu ganti atau macam mana? Okey, untuk WBF Ramadan ni, khusus untuk Ramadan memang dia tak perlu digantilah. Contoh samalah, soalan yang sama kalau kita terima, sebab dia akan berkait rapat dengan kerja lebih masa. Sebab contohnya kalaulah dia habis kerja sepatutnya dia masuk pukul 7.30, dia sepatutnya balik pukul 4.30. Tapi sebab hari itu adalah WBF Ramadan, masa itu adalah bulan Ramadan, jadi dia boleh balik pukul 4 dengan mengambil kira dia ambil kemudahan WBF Ramadan lah. Jadi OT dia akan dikira daripada pukul 4 satu petang, bukan dikira daripada 4.31 tu. Dia adalah sebab masa bulan Ramadan, jumlah jam yang dibenarkan pegawai itu untuk bekerja adalah dengan memendekkan 30 minit pada hari tersebut. Jadi yang masa yang 30 minit tu tak perlu diganti. Itu sahaja bagi yang pada bulan Ramadan. Walau bagaimanapun untuk kemudahan-kemudahan lain, contohnya untuk time off ke, untuk apa-apa pelepasan dalam tempoh waktu kerja yang tadi saya ceritakan tu, itu ada tertakluk kepada ketua jabatan. Cara dia untuk pegawai tu untuk mengganti semula waktu-waktu yang telah digunakan dalam tempoh waktu bekerja tersebut. Sebab kemudahan pelepasan ni juga kita kena ingat dia adalah pelepasan mungkin diberi atas ada tugas-tugas yang terdesak. Pegawai kat luar dia kena ada urusan-urusan yang kena selesaikan segera. Jadi ketua jabatan juga berhak untuk meminta pegawai menggantikan semula masa yang telah digunakan itu dengan mengambil kira kepentingan perkhidmatan lah. Okey, Puan, di Facebook saya nak petik sikit beberapa soalan dari Facebook ni. Saya tengok ada kena-mengena dengan kita punya tajuk kita, topik kita pada hari ini. Puan, dari Abu Muhammad Ibnu Ismail. Soalan dia, jika kita ikuti kursus dalam talian anjuran Intan contohnya, bolehkah peserta ikuti dan hadir kursus di rumah secara BDR ataupun tidak? Kena juga di pejabat. Baik. Okey, bila kita bercakap tentang BDR, dasar BDR yang telah ada kita perkenalkan mulai tahun 2021 ya. Dasar BDR diperkenalkan melalui ceraian SR 4.1.2.
4.1.2 dasar bekerja dari rumah yang berkuat kuasa 1 Januari 2021. Ramai orang ingat dasar BDR ni dah tak terpakai dah sebab dah tak ada COVID. Tak, bukan macam tu maksud dia. Dasar BDR ni sentiasa ada ikut keperluan pegawai tu ataupun ikut keperluan jabatan tu sendirilah. Contoh dalam soalan yang tadi tu, pegawai tu dia ada kursus. Kursus secara online. Mungkin kursus tu dia memerlukan dia 1 hari dia berada di untuk kursus tu lah. Jadi untuk dia BDR sekarang ni di bawah pelaksanaan SSPA mulai 1 Disember 2024 hari tu, BDR kita dah boleh mohon dah. Jadi pegawai tu sekiranya dia rasa dia nak instead of dia buat kursus tu dekat office, dia nak buat kursus tu di rumah, dia bolehlah mohon kepada ketua jabatannya untuk menggunakan kemudahan BDR supaya dia boleh BDR dan dengan at the same time dia kursus lah secara online di rumah. Okey. Itu dia jawapan kepada Encik Abu Muhammad. Ya, BDR ni saya pun ingat dulu BDR ni terpakai zaman COVID je. Time tu kita famous sangat dengan BDR ni. Mana-mana kementerian mesti akan ada laksanakan BDR. Tapi sebenarnya dia masih lagi boleh diguna pakai untuk kemudahan kita sebagai pejabat awam mengikut keperluan ataupun kehendak tugasan kita. Betul. Dengan kelulusan ketua jabatan. Itu dia. Okey, Puan. Saya kira dekat dalam studio sekarang di Facebook kita berapa ya? 4K views Puan, 4,000 views. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda. Pastikan anda setia bersama kami sehingga ke hujung rancangan ni sebab banyak lagi kita akan bincangkan kepada anda dan mungkin ramai juga yang tak tahu apakah lagi antara kemudahan yang disediakan terutamanya waktu bekerja ni. Tadi Puan sebut tentang BDR. Okey Puan, BDR ni bila kita nak apply tu, bila kita nak mohon tu, adakah kita boleh je berada kat mana-mana sebab alamat kita kat Hermes dah ada dah tulis kat situ kat rumah. So sedia maklumlah kita dekat rumah. Tapi mungkin ada pegawai juga, okey tak apalah kita apply je, ikut je alamat kat Hermes tu, tapi kita buat kerja dekat sini kat rumah mak contohnya sebab kita menjaga mak kita. Okey, kita ada kat rumah lokasi yang berbeza. Bukan di rumah kita sendiri. Adakah itu dibenarkan Puan? Okey. Baik, di bawah pelaksanaan SSPA yang berkuat kuasa 1 Disember 2024, kita buat penambahbaikan kepada dasar BDR sedia ada yang tadi saya sebut dia berkuat kuasa mulai 1 Januari 2021. Jadi mulai 1 Disember 2024 kita telah tambah baik peraturan tersebut dengan menambahkan elemen tadi permohonan daripada pegawai. Sebab dulu sebelum ni BDR tu dia hanya terpakai sekiranya pegawai itu mendapat arahan daripada kerajaan ataupun arahan daripada ketua jabatannya sahaja, dan dia hanya terhad di rumah yang didaftarkan di Hermes. Itu yang sebelum SSPA. Jadi kita terima maklum balas semasa sepanjang kajian SSPA dijalankan. Jadi kita perluaskan tafsiran rumah tu juga kepada lokasi-lokasi yang diluluskan oleh ketua jabatan. Okey, mana-mana lokasi lah yang tuan-tuan dan puan-puan ataupun pegawai-pegawai rasa dia sesuai untuk BDR di situ, dan pegawai tu boleh mohon, at the same time boleh mohon ataupun boleh diarahkan untuk bekerja di tempat yang dia mohon tu lah. Dan menjawab kepada soalan puan tadi, betul boleh. Maksudnya sekiranya ketua jabatan dia rasa pegawai ni boleh melaksanakan kerjanya di rumah yang tadi tu, rumah mak dia, mungkin rumah mak dia, tanpa menjejaskan perkhidmatan dia, tanpa ada delay ke, tanpa ada tunggakan kerja ke. Jadi ketua jabatan boleh dengan budi bicaranya mempertimbangkan permohonan pegawai tersebut lah. Sebab itu adalah antara flexibility yang kita perkenalkan sepanjang di bawah package SSPA lah, di mana work life balance tu memang seperti mana semua orang sedia maklum, itu adalah perkara penting dalam kita punya urusan seharian lah. Itu dia Puan. Tadi Puan ada sebut tentang SR 4.3.1 tentang pegawai awam yang bekerja lebih masa, tak silap saya tadi. Ceraian SR 4.3.1. Apakah maksud SR tu Puan sebenarnya? Saya susah betul lah nak ingat ni. Saya kira ada MyPPSM, pasal ada SR lagi kat depan tu. Okey, baik. Untuk makluman semua, di bawah portal JPA kita ada satu platform yang kita panggil MyPPSM itulah, yang tadi Pekeliling Perkhidmatan Sumber Manusia, iaitu kompilasi semua pekeliling-pekeliling surat pekeliling perkhidmatan ataupun surat-surat edaran yang telah dikonvert menjadi bentuk ceraian lah. Jadi bila kita sebut waktu kerja ni, sebab waktu kerja di bawah SR,
Kenapa dia SR? SR tu sebab dulu bahagian gaji dan allowance ni nama dia bahagian saraan. Jadi rumah dia SR kita sebut. Bila sekarang walaupun nama bahagian saraan tu dah bertukar kepada bahagian gaji allowance, dia masih kekal lah kepada SR tersebut sebab saraan ni dia merangkumi semua kemudahan termasuklah gaji, termasuklah allowance dan juga kemudahan lah, termasuk kemudahan waktu kerja. Okey, di dalam kupasan ceraian SR 4.3.1 tu, iaitu kerja lebih masa dan allowance lebih masa. Kalau kita nak telitikan lagi Puan, apakah antara keadaan yang membolehkan penggunaan SR 4.3.1 tu? Okey. SR 4.31 pun itu adalah satu perkara yang baru yang kita baru keluarkan sekali masa SSP hari itu. Itu adalah peraturan-peraturan yang mengenai kerja lebih masa dan allowance lebih masa. Dalam perkeliling tersebut kita gariskan apa keadaan-keadaan, apa itu maksud kerja lebih masa, iaitu kerja yang dilaksanakan atau diarahkan di luar daripada masa bekerja yang telah ditetapkan bagi seseorang pegawai lah, seseorang pejabat awam. Contohnya macam kita di waktu kerja pejabat, hari bekerja biasa kita adalah hari Isnin hingga hari Jumaat. So hari Sabtu dan hari Ahad itu adalah merupakan hari rehat mingguan dan hari kelepasan mingguan lah. Jadi sekiranya ada arahan bekerja pada hari rehat mingguan dan hari kelepasan mingguan, maka itu boleh dikira sebagai kerja lebih masa, tertakluk kepada perkara tersebut ada arahan daripada ketua jabatan dan juga inilah mengikut syarat-syarat yang berkuat kuasa dalam perkeliling tersebut lah. Sebab kalau kita cerita pasal kerja lebih masa dan allowance lebih masa ni, dia memang saya rasa itu mungkin satu topik yang agak berat kalau kita nak bincang kerja lebih masa ni. Sebab apa? Sebab dia akan melibatkan pelbagai keadaan-keadaan yang khusus lah untuk kerja lebih masa ni. Okey, tak apa, itu kebahasan lain nanti, ataupun kepada anda yang ingin ajukan soalan boleh juga menerusi SISPA kami, SISPA JPA. Di situ insya-Allah ada pegawai yang akan bantu untuk memberi pencerahan tentang soalan yang berbentuk menjurus ke sana lah. Okey, untuk kat sini saya tengok kat Facebook live kita dah juga meriah dengan soalan-soalan dari penonton kita kat sini. Boleh saya bacakan satu soalan daripada Puan Diana Saleh. Puan Diana Saleh bertanya, waktu bekerja untuk pekerja khidmat am sepatutnya bermula pukul berapa Puan? Mungkin ada juga yang tak tahu, adakah mereka ni pun boleh merasai ataupun menikmati kemudahan-kemudahan seperti yang Puan kata tadi, ataupun mereka tertakluk kepada satu waktu bekerja saja, satu peringkat je. Okey, baik. Seperti mana sedia maklum tadi, bila kita cakap pasal peraturan yang berkuat kuasa, memang waktu kerja fleksi. Jadi dah tak berbangkit dah untuk waktu bekerja secara berperingkat. Yang dulu kalau siapa-siapa ingat, kita ada WP1, WP2, WP3, WP4, dan kalau masa bulan Ramadan tu sampai WP6, kalau siapa ingat. Tapi sekarang ni bila perkeliling itu telah digantikan, telah dikemas kini melalui pelaksanaan waktu kerja fleksi. Jadi pegawai-pegawai perkhidmatan awam yang lain adalah tertakluk kepada peraturan waktu kerja fleksi ni lah. Jadi pegawai tu, kita ulang balik, kita boleh masuk di antara pukul 7.30 balik 7.30 hingga pukul 9 dan balik di antara pukul 4.30 hingga pukul 6 petang lah. Tetapi walau bagaimanapun, sekiranya dalam keperluan perkhidmatan tu perlulah pegawai itu untuk hadir di pejabat di waktu yang lagi awal seperti mana yang ditetapkan, maka ketua jabatan bolehlah dengan peruntukan kuasa di bawah Perintah Am 17 Bab G untuk mengarahkan pegawai itu hadir di pejabat dalam masa-masa yang ditetapkan. Contohnya kalau dia kerja kaunter kena buka pukul 8, dia tak boleh datang pukul 9, dia kena datang sebelum itulah. Itu antara walaupun kita ada waktu kerja fleksi, tapi ada sesetengah yang keperluan jabatan atau keperluan perkhidmatan yang memerlukan perkhidmatan tersebut. Jadi ada perkara-perkara yang masih boleh diubahlah untuk ikut kesesuaian. Betul, macam di kaunter kami juga ada beberapa waktu peringkat untuk bekerja. Kita ada waktu 7.30, seawal 7.30 hinggalah pukul 9. Sama juga Puan, tapi kita ada buat penggiliran tu supaya kaunter ni bukannya kita boleh biarkan kosong. Sebab kadang-kadang kita punya pelanggan kita datang, dia kalau ikut dan je, kalau pagi-pagilah. Kalau dah habis waktu kerja pun kita kena standby juga. So tak tertakluk kepada semua untuk fleksi tu, ikut juga peraturan ataupun ketetapan dalaman dia Puan, orang betul, kata betul. Mengikut keperluan. Baik Puan, kalau dekat sini kan Puan, ada soalan dari Puan Yuslina Kamarudin. Okay, kita tadi dah bincangkan juga tentang kemudahan untuk pelepasan
Baik. 4 jam keluar tu perlu ganti masa kerja tak Puan? Itu tadi saya ada juga tanya, mungkin Puan Yuslina ni terlepas, tapi boleh tak apa, kita akan cuba ulang balik. Mungkin ada yang baru juga join. Jangan lupa share dan kongsikan juga kepada kawan-kawan ataupun saudara mara anda yang masih lagi berkesempatan untuk kita ikuti live pada hari ini. Okay, kita boleh ulang 4 jam yang keluar tadi boleh ganti, perlu ganti ke tidak Puan? Dan soalan lagi satu Puan, bagaimana dengan urusan peribadi, sebagai contoh menguruskan anak sekolah? Perlu ke tiap-tiap hari apply? Mohon nak minta pelepasan. Sedangkan waktu sama je, kita pergi keluar ambil anak 12.30 dah keluar dah kan, sebab nak kena beratur depan tu. Macam mana Puan? Adakah perlu ataupun tidak ganti, dan perlu mohon setiap hari ataupun tidak? Baik, soalan yang amat baik. Sebab kita pegawai perkhidmatan awam seperti mana semua sedia maklum, kita adalah tertakluk kepada pematuhan waktu bekerja. Pematuhan waktu bekerja di bawah Perintah Am 5 Bab G tahun 1924 lah. Kita kena berada, pegawai perkhidmatan awam, kita kena berada di pejabat ataupun di mana-mana tempat yang diarahkan oleh ketua jabatan untuk berada untuk melaksanakan tugas. Jadi waktu-waktu yang sebenarnya kita kena ada kat pejabat, dan kita kena ada kat pejabat lah. Dia antara dua saja kalau pegawai itu tak ada di pejabat. Satu dia cuti, satu dia dapat pelepasan. Kalau dia tak dapat cuti ataupun tak dapat pelepasan, sama ada pegawai itu tidak hadir bertugas, dan yang itu akan boleh dikenakan tindakan tertertib lah. Sebab tu pelepasan ni penting sebenarnya. Sebab pelepasan dengan kelulusan ketua jabatan ni, dia adalah dia sebenarnya adalah melindungi pegawai itu sendiri. Sebab kita pegawai perkhidmatan awam, kita dilindungi di bawah skim ex gratia dan juga cuti kecederaan, di mana kalau ada berlaku kecederaan sepanjang tempoh kita bertugas, kita ada yang boleh melindungi kita lah, contohnya macam cuti kecederaan dan juga skim ex gratia. Jadi soalan tu tadi, ya, maksudnya kalau dia keluar 12.30 tu, belum waktu rehat dia, maksudnya pegawai itu perlu memohon kebenaran daripada ketua jabatannya untuk dia keluar. Sebelum dia keluar tu, dia kena mohon dulu. Dia jangan dah keluar baru mohon, sebab kita tak nak ada perkara-perkara yang tak diingini terjadilah sepanjang tempoh dia tak ada dekat pejabat tersebut. Sebab tu kita suka ingatkan kepada ketua jabatan supaya ambil perhatian perkara-perkara yang bila mana pelepasan ataupun yang pegawai itu tak ada pejabat, dia memang kena dapat kelulusan ketua jabatan dahulu, sebab kita tak nak perkara-perkara yang akan boleh membawa kepada kesan-kesan yang terhadap perkhidmatan lah. Okay. Tapi selalunya orang buat pelepasan ni kadang-kadang dia lesap terus. Itu yang kita tak suka. Sebab tu kita selalunya kita advise lah kepada HR untuk mengambil cakna perkara ni. Walaupun dia nampak simple, tapi sebenarnya kesan dia tu sangat besar kepada kita nantilah perkhidmatan. Betul, dalam organisasi itu sendiri. Betul. Betul Puan. Kadang-kadang kita minta pelepasan sejam, tapi kita lesap berapa jam lah Puan itu bukan kita nak kata kita punya kekurangan, tapi kadang keadaan memaksa juga Puan. Tersangkut jam misal katanya, tak apa hujan. Kalau macam tu kita mungkin boleh minta budi bicara atas ketua jabatan sendirilah untuk masuk lewat sedikit, seperti yang telah kita mohon 1 jam, lewat sikit setengah jam untuk kita ganti balik lepas tu kan Puan, kan mesti kena ganti balik yang setengah jam tu. So, kita mohon sejam je. Itulah sebab tu kita kena ada dalam peraturan kita tetapkan permohonan maksimum 4 jam. Jadi selalunya kita advise mohonlah ikut kesesuaian waktunya. Contohlah kalau nak mohon 4 jam, dia mohon 4 jam. Kalau kerja tu selesai kurang daripada 4 jam, dan baliklah office macam biasa. Macam tu. Itu dia penerangan yang cukup jelas. Selalu kita buat ikut kita je, ikut dan kita je. Okey Puan, dekat sini ada lagi satu soalan Puan. Dari Puan Nazah Ina, dia kata, Puan, jika diarah datang pada jam 7 pagi, boleh ke pulang jam 4 petang? Tadi kita sebut 7.30, paling lewat pun pukul 9. Seawal 7.30 hingga pukul 9, dan balik pun 4.30 seawal. Pulang paling lewat pun pukul 6 ataupun selebihnya mengikut keadaan kita. Tapi ni kata kalau dia kena masuk awal, diarahkan untuk masuk awal 7 pagi, boleh tak dia balik pukul 4 petang? Okey, jawapan dia, saya bagi jawapan secara straightforward lah. Jawapannya tidak boleh. Sebab peraturan semasa menetapkan masa masuk yang ditetapkan di bawah peraturan berkuat kuasa adalah 7.30 hingga pukul 4.30. Balik di antara pukul 4.30, 7.30 hingga pukul 9, minta maaf. Balik di antara 4.30 hingga pukul 6. Itulah.
Tetapi sekiranya diarahkan awal lagi daripada tu, maksudnya dia tadi pegawai tu situasinya kena hadir pada pukul 7. Jadi pegawai tu layak dibayar allowance lebih masa. Sebab apa? Dia diarahkan bekerja untuk luar daripada masa bekerja dia. Sebab masa bekerja kita adalah pukul 7.30 tu lah, bermula daripada 7.30. Tetapi kalau dia masih nak menggunakan dan sekiranya kerja tu secara rutin, maksudnya dia memang hari-hari dia kena kerja pukul 7 pagi sampai pukul 4 petang, 7 pagi sampai 4 petang, ikutlah keperluan perkhidmatan dia, maksudnya itu yang rutin dia orang buat. Jadi kita ada lagi satu peruntukan di bawah waktu bekerja berlainan di bawah Perintah Am 4 Bab G tahun 1974, di mana mana-mana agensi ataupun mana-mana jabatan yang ada waktu bekerja, dia sama macam waktu bekerja pejabat, tapi mungkin waktu masuk dia berbeza. Contoh macam ni lah tadi, mungkin dia nak masuk pukul 7, dia nak balik pukul 4. Jadi jabatan boleh memohon kepada JPA dan dia kelulusan akan diberi oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam lah. Itu adalah untuk waktu bekerja berlainan. Ada apa ni pada terima isu? Ada. Mungkin boleh bagi contoh sikit situasi, sebab ni first time saya dengar waktu bekerja berlainan ni. Biasa kita dengar waktu bekerja biasa, waktu bekerja di rumah dan sebagainya. Okey, dulu kita pernah proses untuk waktu bekerja berlainan ni di Istana Budaya, di bahagian produksi, di mana mereka dibenarkan masuk pukul 3 petang, balik pukul 12 malam. Tapi saya rasa itu sebab kelulusan tu dah lama, mungkin tahun 2000 dan sebelum tu, mungkin ada kesesuaiannya masih diguna pakai. Kalau dia dah tak guna pakai, dia akan tertakluk kepada peraturan yang berkuat kuasa lah. Dia akan guna peraturan fleksi lah. Okey Puan, saya nak tanyakan sikit, sebab ada satu soalan yang saya terima waktu saya menguruskan aduan di dalam UKK kita sendiri. Okey, soalan dia berbunyi, perlu tak ataupun boleh tak dia nak mohon BDR untuk menjaga anak yang sakit ataupun sakit berjangkit? Sakit berjangkit, kita ada sediakan kelebihan lagi satu untuk ambil cuti kuarantin. Betul. Tapi bila contoh penyakit tu adalah penyakit berjangkit, contohnya seperti chickenpox lah, kita ambil contoh Puan, chickenpox tu ambil masa yang lama untuk sembuh. Tapi waktu tempoh yang diberikan untuk menjaga anak sakit berjangkit ni sangat limited. Jadi dia perlukan lagi waktu untuk menjaga anak dia. Boleh tak pegawai tu mohon WBF BDR? BDR tu. Baik. Okey, untuk menjaga ahli keluarga sakit ni, kita ada peruntukan lain di bawah cuti. Contoh saya rasa hari tu masa podcast ataupun FB Live yang di bawah CTR kelompok, kita ada CTR untuk menjaga ahli keluarga sakit, yang di mana yang itu dia ada tempoh flexibility dia 20 hari. Kita boleh beri 20 hari maksimum untuk dalam untuk dia nak menjaga ahli keluarga sakit. Jadi sebab kategori dia jatuh kepada dia nak menjaga ahli keluarga yang sakit, jadi saya rasa kemudahan yang paling sesuai adalah dia mengambil dulu cuti tanpa rekod tu, dan sekiranya ada lagi keperluan-keperluan yang dia rasa perlu untuk bagi perkara-perkara yang contohnya untuk anak ni, dia bolehlah dengan mohon kepada ketua jabatannya, dan sekiranya kalau ketua jabatannya mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pegawai itu layaklah di BDR. Tapi ketua jabatan pun kena ambil tanggungjawab lah, sebab dia tahu pegawai itu ada anak yang sakit. Jadi kita tak nak dia akan menjejaskan perkhidmatan pegawai itulah, sebab dia dah tahu anak dia sakit, dan macam mana dia nak jaga anak dia kat rumah, dan macam mana nak settlekan kerja. Jadi itu adalah juga berbalik kepada pertimbangan ketua jabatan. Itu dia. Yang penting kalau kita apply BDR tu, bekerja dari rumah tu, yang penting kita boleh dihubungi Puan. Betul. Dan lokaliti pun tak adalah di luar negara Puan boleh? Tak boleh. Tak boleh. Itu adalah antara peraturan, mungkin prinsip yang dibenarkan untuk pelaksanaan bekerja dari rumah. Baik, sebelum kita pergi lebih lanjut lagi dalam perbincangan kita pada hari ini, waktu bekerja, kita berehat seketika, kembali selepas ini.
Alhamdulillah, terima kasih kepada anda dan saya sangat gembira kerana saya dapat berita dari studio mengatakan sekarang ni kita dah terima sebanyak 5.2 views di Facebook JPA kita. Terima kasih dan teruskan kongsi dan komen. Jangan lupa soalan kita pada hari ni sangat-sangat best dan panel kita pun masih bersemangat Puan untuk menjawab soalan. InsyaAllah Puan ni kalau kita tanya apa je dia mesti boleh jawab. InsyaAllah boleh. Sebabnya semua dalam kepala dia. Berkeliling surat edaran Puan ya. Okey Puan, kat sini jom kita pick up satu soalan Puan daripada penonton kita. Franza Doku macam mana nak baca alamak. Tak apa, saya kepada Puan Yati Riana. Okey. Jam berapa mula kira untuk allowance lebih masa? Tadi kita ada bincangkan tentang allowance lebih masa juga. Start gini dah kira allowance lebih masa. Contohnya soalan daripada penonton tadi, dia masuk awal, diarahkan masuk awal pukul 7 pagi. Tapi waktu bekerja bermula 7.30. So antara 7 hingga 7.30 tu dia boleh untuk tuntut allowance lebih masa. Tapi soalan berbangkit juga dari Puan Yati ni tanya, jam berapa mula kena kira untuk allowance lebih masa? Puan Asfah Hazira, silakan. Baik, untuk allowance lebih masa, prinsip dia adalah atas kerja lebih masa. Apa itu kerja lebih masa? Kerja lebih masa adalah kerja-kerja yang diarahkan oleh ketua jabatan di luar daripada masa bekerja yang telah ditetapkan baginya. Contohnya, masa bekerja kita apa? Waktu bekerja kita apa? Waktu bekerja kita, contohlah saya masuk hari ni ataupun seseorang pegawai itu masuk dalam pukul 8.01. Jadi dia boleh balik dalam pukul 5.01 petang lah. Itu untuk waktu kerja pejabat. Tapi lain pula kalau untuk yang waktu kerja bukan pejabat. Waktu kerja bukan pejabat, dia akan tertakluk kepada jadual dia pada hari tersebut. Dia masuk shift apa? Shift pagi ke, shift petang ke, shift malam ke, itu terpulang kepada susunan jadual dia lah. Jadi perkara yang sama juga adalah dia adalah dua perkara yang sama. Maksudnya kalau waktu kerja pejabat ni kita akan tengok kepada arahan kerja lebih masa tersebutlah. Memang pun kalau daripada secara kalau luar daripada masa bekerja dia start daripada 5.01 dan ke atas tu dia dah dikira sebagai kerja lebih masa dia lah, sekiranya ada arahan kerja lebih masa tersebut. Walau bagaimanapun untuk isu-isu pentadbiran, contoh-contohnya isu-isu yang macam mana kita nak kira kalau 5.01 sampailah tugas tu selesai macam mana. Dan di sini kita selalu advise kepada jabatan untuk bagi arahan kerja lebih masa itu secara tepatlah. Contohnya kerja lebih masa bermula pada jam 5.10 petang ataupun 5 suku petang. Anda diarahkan bekerja lebih masa mulai 5.15 petang sehinggalah tugas tu selesai. Jadi dia akan berkuranganlah isu-isu yang contohnya nak kira 5.01. Ada yang jenis berkira time waktu bekerja. Saya dah start kerja 5.01 tapi dia start kira OT saya pukul 5.15. Kita tengoklah juga kepada arahan kerja lebih masa tersebut. Sama juga waktu kerja shift. Jadi waktu bekerja shift dia luar daripada giliran dia. Contohlah hari ni dia masuk pukul 3 petang sampai pukul 11 malam. Jadi luar daripada yang tu, daripada shift dia adalah kerja lebih masa lah untuk dia sekiranya ada. Contohnya kalau shift ni suka saya juga petik untuk ni benda-benda yang selalu kita terimalah soalan dia. Dia dikira macam double shift lah sebab dia cover kawan dia. Jadi double shift yang shift kedua tu adalah dikira sebagai kerja lebih masa lah untuk pegawai tersebut sekiranya dia bekerja secara shift. Tapi konsep dia sama dua-dua. Maksudnya apa-apa kerja yang diarahkan luar daripada masa bekerja yang telah ditetapkan baginya, sama ada di hari bekerja biasa, hari kelepasan hari rehat mingguan dan juga hari kelepasan mingguan, pegawai itu adalah layak dipertimbangkan allowance lebih masa. Itu dia. Harap-harap yang menghadapi situasi berkenaan dapat pencerahan. Itu adalah sedikit sebanyak pencerahan daripada Puan Asfah Hazira. Tapi saya Puan tadi pun ada sentuh tentang perintah Bab G. Di sana ada waktu bekerja pejabat dan waktu bekerja bukan pejabat. Tapi bila kita korek lagi Puan, dekat di bawah waktu bekerja bukan pejabat tu, saya ada tertarik dengan satu waktu bekerja terputus-putus kat situ. Dalam perintah Bab G tu ada kata waktu bekerja terputus-putus. Saya nak tanya sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan waktu bekerja terputus-putus tu Puan? Okey. Waktu bekerja terputus-putus ni dia ada tahu kemudahan waktu bekerja terputus-putus, tapi mungkin banyak yang mungkin dia tak pakailah waktu bekerja terputus-putus ni. Waktu bekerja terputus-putus ni dia kalau boleh saya kongsi yang sekarang ni ada guna adalah contohnya macam tukang masak. Tukang masak dia akan memulakan kerja dia pukul 6 pagi
sampailah pukul 9 pagi, lepas tu dia akan dibebaskan daripada petugas. Dibebaskan tu maksudnya dia bolehlah dia nak balik rumah ke, dia nak apa. Lepas tu kita akan mungkin dalam tempoh lepas dibebaskan tu dia diberi rehat 1 jam. 1 jam. Sebab peraturan untuk waktu kerja terputus-putus dengan waktu kerja shift ni dia lebih kurang sama. Cuma aturan bekerja tu berbeza. Sebab shift ni dia berterusan. Yang terputus-putus ni dia macam tu lah, dia intermittent, orang putih cakap macam tu. Dia terputus-putus, maksudnya dia pukul 6 sampai pukul 9 tu dia kerja, lepas tu dia dibebaskan, lepas tu dia masuk balik, dia masuk untuk masak tengah hari pula. Lepas tu lepas habis kerja dia keluar, dia balik lah. Lepas tu nanti dia masuk balik. Tapi jumlah jam bekerja dia tu adalah 8 jam ataupun ikutlah apa jumlah jam yang ditetapkan oleh ketua jabatannya. Dalam sehari? Betul, 8 jam ya? Betul. Dalam sehari 8 jam, minimum, maksimum 12 jam. Tak boleh melebihi 12 jam lah untuk setiap satu giliran tu. Baik, faham. Itu adalah certain keadaan ataupun tugasan mengikut job scope masing-masing puan, pegawai itu. Okey puan, dekat sini kita tengah berbincangkan tentang bekerja shift. Saya dah nak petik satu soalan daripada Puan Nur Mira yang bertanyakan tentang bekerja shift. Puan okey. Untuk bekerja shift, sekiranya pegawai berkursus pada HKM, HRM atau HKA, adakah pegawai layak menuntut elang lebih masa pada masa tersebut? Okey puan, baik. Betul juga soalan dia ni. Boleh puan tolong bantukan? Okey, baik. Boleh rujuk di Ceraian SR 4.3.1 bagi pegawai-pegawai yang sedang berkursus, menghadiri bengkel, seminar. Pegawai-pegawai itu tak layaklah untuk elang lebih masa, kecuali pegawai-pegawai yang dilantik sebagai urus setia. Itu baru layak. Maksudnya kalau pegawai itu kursus memang tak layak elang lebih masa lah, sebab dia dianggap bertugas rasmi. Dan dia akan layak lah di bawah kemudahan-kemudahan lain di bawah bertugas rasmi lah. Baik. Itu satu soalan shift. Puan, ada lagi soalan shift? Boleh puan? Boleh. Okey, dekat sini puan, daripada Puan Diana Rose. Assalamualaikum puan. Maaf nak bertanya, adakah boleh seorang pegawai awam yang bekerja shift 24 jam berturut-turut, sebagai contoh 2 petang hingga 9 malam, dan sambung pula 9 malam ke 7 pagi, dan sambung lagi 7 pagi hingga 2 petang? Ada ya keadaan macam ni? Workaholic betul ni. Saya baca pun saya cakap kesiannya pegawai ni. Boleh ke puan? Dianggap sebagai bekerja shift. Okey, aturan tu memang ada. Aturan kerja tu ada. Maksudnya pukul 2 sampai pukul 9 malam, 9 malam sampai 7 pagi, 7 pagi hingga pukul 9 malam balik. Contohlah macam tu. Tetapi bukanlah orang yang sama. Sebab kita ni, kita sebagai seorang di bawah peraturan shift yang kita perkenalkan melalui Ceraian SR 4.4.1 waktu kerja bukan pejabat tu, seorang pegawai hanya dibenarkan satu shift saja dalam tempoh 24 jam tersebut. Tempoh 24 jam dia tu dikira dari tempoh mula dia masuk pada shift tersebut. Maksudnya kalau dia masuk pukul 3 petang hari ni, maksudnya tempoh 24 jam dia adalah dikira 3 petang hari ni sehingga 3 petang besok. Hanya satu shift sahaja dibenarkan. Sebab apa? Sebab tadi kan kita cakap bila kita sebut waktu kerja dia lebih dia adalah hubung kait, dia adalah dengan kebajikan. Jadi bila kita buat pegawai ni 24 jam dia kerja, jadi pegawai tu tak ada rehat. Dia akan menimbulkan ada isu-isu lain lah kepada pegawai tu. Nanti pegawai tu kurang rehat, pegawai tak boleh nak fokus dalam tugas-tugas dia. Jadi peranan penyelia ataupun peranan ketua jabatan juga perlulah dalam hal ni. Janganlah susun pegawai tu dalam keadaan-keadaan yang dia kena cover 2 shift. Tak boleh lah, dia kena, as long as ada gap untuk pegawai tu rehat dan memenuhi peraturan yang dalam Ceraian SR 4.4.1 tu. Sebab kita dah gariskan satu persatu macam maksudnya apa yang diperlukan kalau pegawai-pegawai tu terlibat dalam susunan waktu bekerja shift. Contohnya macam tadi yang saya cakap tu, tempoh 24 jam, sehari dalam seminggu sekurang-kurang 1 jam rehat, kena bagi rehat. Sebab waktu rehat merupakan waktu bekerja bagi kita lah. Sebab kita ni jumlah jam bekerja kita adalah termasuk waktu rehat. Jadi bagi soalan tu tadi, saya rasa dia tak baiklah keadaannya bagi pegawai tu sekiranya dia diarahkan untuk cover 3 shift tu lah. Sebab shift yang hanya kepada wajib kepada pegawai tu ada satu saja untuk dalam tempoh 24 jam tersebut. Itu je, satu sahaja giliran dalam tempoh 24 jam. Tapi saya kira pegawai ni kalau dia willing puan, adakah boleh puan? Tak boleh juga. Kalau dia willing, saya boleh puan, dia ibarat pejabatku syurgaku apa, macam itulah, kita rumahku syurgaku, dia pejabatku syurgaku.
Boleh ke tu Puan? Dia tertakluk jugalah kepada keadaan pegawai itu sendiri. Sekiranya pegawai itu tetapi kita tak advise lah untuk pegawai itu memang dia je kerja 24 jam, sebab mungkin sekarang dia okey tapi nanti takut ada perkara-perkara berbangkit, itu kita tak nak lah benda tu berlaku, sebab kita juga mementingkan kebajikan pegawai lah. Supaya pegawai ada rehat yang secukupnya sebelum pegawai memulakan shift yang seterusnya lah. Itu dia. Masih lagi membicarakan tentang waktu bekerja. Baik Puan, kita pun telah beri penerangan tentang apakah waktu-waktu bekerja yang ditetapkan dalam garis panduan yang telah dikeluarkan melalui perkeliling-perkeliling yang Puan Asfa tadi sebut, dan kita dah juga membicarakan tentang penambahbaikan tentang kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada pegawai-pegawai awam sendiri. Tapi Puan, apakah kesannya sekiranya penjawat awam atau pegawai awam itu sendiri gagal mematuhi pelaksanaan waktu bekerja yang telah ditetapkan? Ini ramai sangat terlepas pandang. Kita beri peringatan sikit Puan. Baik. Yalah, bila kita cakap pasal waktu bekerja ni, dia lebih kepada image kita sendiri sebagai seorang pejawat awam, dan juga image perkhidmatan awam tu sendiri secara menyeluruh. Jadi sekiranya ada pegawai-pegawai yang kita tak naklah kita dilihat sebagai macam pejawat ni relax je, boleh keluar time-time masa kerja, padahal sebenarnya mungkin pegawai tu ada pelepasan. Jadi untuk perkara-perkara ni kita tak naklah bila pelepasan itu disalahgunakan, jadi pegawai tu boleh keluar ikut suka dia ke. Itu yang kita cuba tekankan, dan sebab konsep integriti untuk menjaga imej dalam perkhidmatan awam tu adalah atas tanggungjawab kita sendiri sebagai seorang pejawat awam. Jadi kalaulah kita sendiri pejawat awam ni tidak menunjukkan sikap profesional, dia akan boleh menjejaskan kepercayaan rakyat terhadap sistem penyampaian perkhidmatan lah. Dan pada masa yang sama, saya rasa kesan yang paling dekat lah sekiranya gagal mematuhi waktu bekerja adalah boleh dikenakan tindakan tertib lah. Macam tadi saya cakap, mungkin dia ada dua saja, pegawai itu tak hadir, sama ada dia cuti ataupun dia dapat pelepasan daripada ketua jabatan dia. Jadi kalau dia tak ada di pejabat ataupun tak ada di tempat-tempat yang diarahkan oleh ketua jabatannya pada sesuatu masa, contohnya masa BDR pun, walaupun dia BDR, dia kena sentiasa ada di rumah atau sentiasa berada di lokasi-lokasi yang dia isytiharkan tu. Jadi kalau dia tak ada di tempat-tempat tersebut, sama ada dapat pelepasan, dia ada cuti ataupun menghadiri kursus, itulah. Dan sekiranya ada perkara-perkara yang berlaku di luar daripada perkara itu, itulah akan menjadi kesan yang boleh terpakai kepada pegawai itulah. Itu dia. Apa lagi nak? Kita dah bagi dah banyak kemudahan yang boleh kita guna pakai selaku pejawat awam. Jangan hilang-hilang je. Sebab waktu bekerja ni penting. Dalam perkhidmatan kita Puan, yang ditekankan adalah waktu bekerja sebenarnya. Kalau anda tak larat, boleh mohon untuk cuti. Kita ada cuti rehat, cuti ataupun kalau tak larat juga nak datang office bekerja, boleh juga mohon untuk bekerja dari rumah. Ada pelepasan juga kalau nak ambil half day tu, tapi semuanya di atas kelulusan ketua jabatan, kan Puan? Betul. Baik Puan, terima kasih Puan. Mungkin ada kata-kata akhir untuk penonton kita pada petang ini? Okey, untuk secara umumnya kita hendaklah sentiasa mematuhi semua peraturan waktu bekerja yang berkuat kuasa. Setakat ni waktu kerja berkuat kuasa seperti mana yang ada dalam peraturan yang berkuat kuasa lah. Walau bagaimanapun, peraturan-peraturan ni adalah peraturan-peraturan yang bukannya fix. Mungkin ada kajian-kajian yang kita boleh tambah baik dalam peraturan sedia ada. Jadi buat masa sekarang, apa peraturan yang ada buat masa sekarang, maka itulah peraturan-peraturan yang kita guna dan terpakailah. Selain itu, kita juga kena tunjukkan etika kerja yang profesional dengan melaksanakan kerja dengan penuh tanggungjawab, jujur dan amanah, dan kita jadilah contoh yang terbaik kepada rakan sekerja dan orang awam. Baik, itu peringatan yang sangat-sangat berguna kita sebagai penjawat awam. Selagi kita berkhidmat, kita peganglah kepada peringatan yang Puan Asfa Hazira dah berikan tadi tu. Tak susah pun, senang je. Baik, sebelum kita akhiri sesi podcast kita pada hari ini, ingin saya war-warkan kepada anda semua, jom sama-sama kita raikan program Madani Rakyat di Perak kali ni, yang akan bermula pada 13 hingga 15 Jun 2025, iaitu Jumaat hingga Ahad. Pastikan anda habis kerja dulu waktu Jumaat tu, barulah ke Perak. Dia akan bermula pada seawal jam 9 pagi hingga 6 petang, dan lokasi yang diadakan di sana adalah Lumut Waterfront. Itu dia, program Madani Rakyat 2025 Perak. Ayo,
Mau kita ke sana. Itu bak kata orang Perak. Puan orang mana? Saya orang Sarawak. Orang Sarawak. Kecil sikit Puan. Orang Sarawak nak minta join sama-sama program Madani kita kat Perak ni. Marilah kita sama-sama pergi ke Perak bila 13 dan 15 Jun. Tu dia. Mari. Lebih kurang Perak ke Puan? Okey, itu sahaja. Kalau tuan-tuan dan puan ada lagi pelbagai soalan, boleh ajukan kepada kami menerusi sispa kami di JPA. Temui kami pada siri podcast yang akan datang bersama panel dan kupasan yang lebih menarik. Kita akan wawarkan di dalam Facebook rasmi kita Jabatan Perkhidmatan Awam. Sehingga di sini sahaja. Terima kasih Puan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.